aku yakin peminat kucing adalah orang yang ada masalah mental. Ada seorang influencer lah ataupun pandai lah, TikToker ke, dia kata siapa yang cat lover sangat suka kucing, penyakit mental. Dia kata cat lover penyakit mental, otak tak sihat lah maksudnya. Apa dalil dia? Mana dalil? Abdul Rahman, sahabat Nabi. Nama dia Abdul Rahman. Dia ni suka kucing. Sahabat Nabi ni bukan sahabat YB, sahabat Nabi. Sahabat YB Cak Yang. Dia ni suka kucing. Depan rumah dia ada satu pokok. Dia kucing berkumpul di pokok tu. Apa sebab? Sebab dia selalu letak makanan situ. Kucing-kucing dia ada rumah lain pun lepak situ dah. Kerana ada makanan. Dan pada satu hari dia main anak kucing. Dia main kat tangan dia. Nabi sampai. Assalamualaikum ya Abdul Rahman. Dia terkejut. Nabi beri salam sampai depan muka. Dia susu. Sembunyi dalam lengan baju. Takut Nabi nampak. Takut Nabi marah. Takut Nabi kata mental ke apa ke. Masuk ni. Bila masuk dalam tangan ni, kucing, dia gerak lah. Mahala ya Abdul Rahman. Apa benda ni? Wahai Abdul Rahman, apa benda tu? Gerak-gerak. Nabi tegur dia. Dia pun buat keluar anak kucing. Lepas tu Nabi kata, Anta al-yam Abu Hurairah. Mulai sekarang, nama kamu Abu Hurairah. Bapa anak kucing. Hurairah tu bukan kucing. Anak kucing atau kucing yang kecil. Kamu pada hari ini, aku gelar kamu bapa anak kucing. Bapa anak kucing. Yang lebih tepat lah. Cuma kita sekarang panggil bapa kucing. Tapi yang paling tepat, bapa anak kucing. Apa maknanya? Maknanya kamu makhluk penyayang. Itu maksudnya. Nabi puji dia. Maka, bolehkah kita kata orang yang sangat suka kepada kucing ni mental? Tak boleh lah. Apa pun nak kata mental tu biar keluar daripada kebiasaan. Kalau kucing mati, dia pergi bercakap dengan kucing, begini-begini. Tu kalau hari-hari itu baru kita kata mental. Siap ada batu nisan, baca talqin kucing mati. Hai kucing, sekejap lagi datang malaikat kepada kamu. Tu baru mental. Kalau sekadar sayang kucing, tak ada masalah. Okey?